Agak lama juga aku tak dapat order kasut TLSS kan. Tapi brother ni 3 barang terus dia ambil. Dia ambil TLSS Tactician Gold Multiground MG. Dia ambil juga ni TLSS punya Shoe Keeper. Dan insole full carbon fiber TLSS. Walaupun kasut ni dah ada carbon fiber. Bukanlah carbon fiber, dia carvo insert, dia still tambah lagi lah. So, kita go through one by one. Yang ini ialah full kangaroo leather. Full kangaroo leather. Tak banyak kasut yang dah full kangaroo leather pada zaman ini. Warna dia memang, dia punya, apa ni? Chrome silver tu memang shiny lah kan. And then dia ada, of course, dia punya coating di depan ni untuk bagi bit of grip and also protection dekat bahagian depan ni. Ada T-Tempo punya padding. Ni T-Tempo ni also ada this 3D texture kat sini, so that korang macam passing semua ada grip sikit. And then tapak ialah MG Multiground. Sangat-sangat sesuai untuk artificial grass, artificial ground. Nak main dekat FG pun boleh, tapi make sure rumput tak terlalu tebal dan tanah tak terlalu lembut. Dekat dalam dia ni, dekat dalam dia ni ada T-Flash Foam. So ini ialah for cushioning. And then di dalam tu ada T-Carvo insert. Sama company yang buat untuk Mizuno Alpha. So dia punya snapback reflex tu, susah aku nak tunjuk depan kamera. Snapback reflex tu boleh pushkan korang lagi lah. Ini pula ditambahkan lagi dengan full carbon. Yang ni full carbon fiber. Full carbon fiber punya insole. Siap ada poron punya cushioning di belakang, ringan. And also dia punya material kat depan ni ialah T-Nano grip. So kalau basah atau korang berpeluh kaki korang, dia lagi grip lah. So macam tak perlu nak pakai grip sock sangat lah. Ni belah mana ni, belah kiri kan. Tapi aku tak nak snap back kan dia, sebab aku nak bagi buyers ni yang rasa the natural effect. So just masukkan dalam tu je. Masuk dalam tu kan. So double ada carvo dengan full carbon fiber kan. Carbon fiber sampai belakang ni kan. Uish, sedap ni. Tapi aku tak nak tolak lah. Biarlah kasut ni merasmikan. And then ni ialah shoe keeper. Shoe keeper ni ialah untuk menjaga kasut korang saja, punya shaping sajalah. So just masuk kan macam ni. Boleh adjust macam-macam size. Tak perlu pakai pun tak apa, tapi kalau nak menjaga kasut long term boleh pakai, nampak. So dia bagi shaping solid sikit dekat depan ini. Banyak betul dekat sini barang. So korang berminat tak TLSS Tactician Gold?